Wah. Okey, okey. Terima kasih. Ni macam first time tengok dia pakai tudung putih. Kan? Tak pernah. Okey. Malu. Dah kahwin nanti dia nombor 1 lah. Oh, yang ni Mazam punya. Mana cincin saya? Oh, tertinggal dekat Singki hotel. Minta maaf banyak ya. Allah. Tertinggal betul. Wallahi tertinggal dekat Singki hotel. Pujuk bos. Sorry lah. Tak sengaja. Langsung gelap kau dah. Sorry lah, tertinggal. Alam muncul. Sorry bosok. Hati-hati bos dong, hati-hati. Hati-hati. Kesian pakai anak-anak saya nanti ayahnya telinga sakit. Jaga peranakan saya bos. Janganlah abang pula. Tolong marah. Tak boleh pakai baju Melayu. Saya rasa boleh abang. Itu kaya. Ada yang tanya. Nak beli ikmah boleh tak? Mana boleh. Benda dah cakap lama tau. Tak boleh. Kenapa tanya lagi? Dia ni orang kata tengah usahakan nak jadi saya punya. Kenapa tak bersusun? Masuk line waktu sehari tu tak ada pula. Sebelum ni tak ada pula yang nak try dia. Lepas dah dengan saya mulalah nak beli kemal lah apalah. Alah biasa sangat tu. Orang baru sangat nak lawa. Sabarlah. Di mana Habibti saya? Pegang ni. Aku nak tahu Habibti mana Habibti. Sayang, gimana?